Oh, salah. Kat sini. Hai, kita bertemu lagi. Hari ni aku tak nak cerita seram lah. Kita nak cerita pasal hal-hal teknologi lah. Pada tahun 90-an, Windows ada keluarkan versi XP. XP ni sebenarnya, kalau kita teliti dan kita faham, dia ada unsur-unsur dan ciri-ciri Kelantan. Tapi banyak orang tak tahu. Salah satunya, bila kita start, dimulakan dengan perkataan ini. W, E, dia bukan L. Dia sebenarnya adalah I besar. I besar, C-O-M-E. Ini orang kata welcome. Tapi sebenarnya dia bukan welcome. Dia adalah weh comel. Weh comel. Sebab apa dia letak weh comel? Bila kau nak buat kerja pagi-pagi, kau akan rasa macam bersemangat. Ada feel good factor untuk meneruskan kerja kau seharian. Itu yang pertama. Yang kedua pula, tengah sedap ni buat kerja, nak habiskan kerja, kau ada goals, kau ada cita-cita besar tengah buat kerja, tiba-tiba bos kau panggil ataupun siapa-siapalah panggil nak menyibuk. Semangat tadi tengah kerja, kau rasa kau comel, kau handsome, kau nak habiskan kerja kau nak jadi kaya, jadi jutawan. Tapi ada gangguan. Bos ke apa benda, maka kau akan pergi dekat start, kau akan tekan button ni. HIBERNATE. Orang kata hibernate, tapi bukan. Sebenarnya, ini adalah perkataan Kelantan, binatang. Binatang. Sebab apa? Kita nak buat kerja. Orang kacau kita nak buat kerja. Binatang. Itu sebenarnya. Banyak orang tak tahu. Itu adalah ciri Kelantan yang ada pada Windows XP. Aku abang hang. Jangan tak tahu. Lepas tu, kita sambung balik. Silap angle. Ciri ketiga yang menguatkan teori merepek aku bahawa Windows XP dibuat oleh orang Kelantan walaupun tanpa ada bau budu. Perkataan tu tadi, hibernate atau binatang tadi. Binatang yang dikaitkan dengan hibernation selalunya adalah beruang. Beruang grizzly yang makan ikan salmon. Dia makan ikan salmon, lepas tu dia masuk dalam gua. Lepas tu dia keluar balik. Dia tidur berapa lama, dia keluar balik. Okey? Kaitannya ialah, bila anda pergi ke kedai Tom Yum, apa yang diorang panggil? Apa yang diorang gelar anda? Bear. Bear. Bear nak makan gapo, bear? Bear tu kan beruang. Betul tak? Sekian teori saya. Assalamualaikum.